Sorotan terkini berita 757. Lebih 3 juta kenderaan dijangka membanjiri lebuhraya Kuala Lumpur, Karak dan lebuhraya Pantai Timur LPT1 sempena Aidiladha serta cuti umum. Pengendali lebuhraya AFA Prime menganggarkan sebanyak 2.18 juta kenderaan akan menggunakan lebuhraya Kuala Lumpur Karak, manakala 843,000 lagi dijangka melalui lebuhraya Pantai Timur 1 dalam tempoh 22 Mei hingga 2 Jun. Angka itu menunjukkan peningkatan ketara iaitu 66% di lebuhraya Kuala Lumpur Karak dan 71% di lebuhraya Pantai Timur 1 berbanding hari biasa. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi jadual cadangan waktu perjalanan bagi membantu melancarkan aliran trafik sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, JPJ terus melaksanakan ops khas Hari Raya Aidiladha 2026 sehingga 31 Mei dengan 287 anggota penguatkuasa berada pada tahap kesiapsiagaan penuh. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengesahkan seorang rakyat Malaysia maut dalam insiden runtuhan bangunan di Angeles, Filipina pada 24 Mei lalu. Wisma Putra memaklumkan waris terdekat mangsa sudah dimaklumkan, manakala Kedutaan Besar Malaysia di Manila kini menyalurkan bantuan konsular termasuk membantu urusan pengendalian jenazah. Dalam insiden itu, 2 rakyat Malaysia dilaporkan terjejas, namun seorang lagi disahkan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Wisma Putra turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta menzahirkan penghargaan kepada pihak berkuasa Filipina atas bantuan dan kerjasama yang diberikan. Wisma Putra menegaskan komitmen untuk terus memelihara kebajikan dan keselamatan rakyat Malaysia di luar negara. Keperkembangan luar negara. Taktik licik sekumpulan polis di Thailand yang menyamar sebagai penari berjaya menupaskan seorang suspek pengedar dadah di Lopburi. Operasi penyamaran itu dijalankan pasukan polis di Ta Luang bagi menjejak suspek dikenali sebagai Mekha Fa Wapwap yang disyaki terbabit dalam aktiviti dadah dan perjudian haram. Hasil serbuan, pihak berkuasa merampas 53 pil metamfetamin, lebih 200 beg plastik kecil yang dipercayai untuk tujuan pengedaran serta sebuah telefon bimbit yang didakwa digunakan untuk aktiviti mesin slot dalam talian. Suspek kini ditahan bagi membantu siasatan dan dijangka berdepan pertuduhan memiliki dadah berbahaya dengan niat untuk menjual serta mengendalikan platform perjudian tanpa kebenaran. Kes kini dalam tindakan pihak berkuasa Thailand untuk prosiding undang-undang selanjutnya.